Kos guna produk ni murah. Kita hanya guna 1 liter untuk 0.6. Hai Karen, so hari ini kita dalam siri Jejak Tani episod ke-8 edisi perjumpaan dadah. Berapa luas sawah padi yang Cik ada sekarang? 30 ekar lebih. Baji fertilizer ni macam mana perubahan terhadap padi Encik sekarang? Lalu masalah kami ialah mula daripada 1 hingga 35 hari ni, kawasan tu padi dia susah nak besar. Tapi bila kita guna baja fertilizer, pembesaran pokok padi tadi sangat sempurna. Berbeza dengan plot yang saya tak guna dengan plot yang saya guna. Kalau fertilizer berapa kerap Cik guna? Fertilizer pun saya guna hanya sekali. Selepas tanam, bermula daripada 1 hingga ke 5 hari. Kita boleh campur dengan racun siput, racun pracambah. Jadi pada musim ni saya mencapai hasil sehingga 4 tan. Daripada 2 tan lebih kepada 1 tan 900 musim lepas, dia lonjak pergi terus kepada 4 tan. Dapat sesuatu? Kongsikan dengan rakan pekebun anda. Bye-bye.